Hai, selamat datang ke Katalog. Aku Dan. Dan aku Azim. Jadi untuk episod kali ni kita special sikit. Kali ni kita ada sebiji kereta apa, Zim? Suzuki Swift ZC31. Yes, jadi untuk condition kita ni kita akan cerita sekejap lagi. Dan episod kali ni kita akan buat projek modify Suzuki Swift ni bawah 3000. Okey, condition kereta ni masa kita dapat, dia punya lampu ni pun agak baru lah, macam dia baru tukar sebab clear lagi dia punya lens. Engine 1.5 NA. Actually owner lama tu dia dah spray balik biru, cuma tak tahu lah lama sadai ke apa kan. Okey, macam Dan cakap tadi, kereta ni masa kita orang beli, kita dapat owner lama dah spray satu layer. Macam korang nampak ada kesan, ada certain parts yang dia dah faded macam kat sini. So yang best kereta ni sebab absorber dengan sport spring product. So orang kata kira senang lah, dah siap, dah rendah sikit lah. Tak adalah rendah dan sedap. Okey lah, boleh lah untuk daily driver ni. So jom kita tengok yang part belakang pula. Okey, so macam korang nampak kat belakang ni, spoiler kita orang dah tukar. Ni spoiler monster. Kenapa kita orang pakai spoiler ni? Sebab spoiler nampak garang sikit, dia kembang macam tu. Macam bumper bawah, sebenarnya asalnya kereta ni pakai bumper Swift biasa. Bumper belakang Swift biasa tu dah pecah. So kita orang pun dah buka dan kita akan gantilah. Korang tengoklah nanti. Okey, untuk bahagian dalam ni pula masih standard, tak banyak sangat pun. Jadi masa kita dapat kereta, dalam ni semua stok lagi lah. Yang kita tukar hanya kita masuk rear view mirror Penta ori. Lepas tu kita ada masuk phone holder ni Keros. Lepas tu kita ada dengan gear knob carbon lah kita pasang. So yang ni tak perlu kan nak masuk dalam video kan. So ini benda-benda yang simple je. Okey, benda pertama, benda yang paling penting kita ada dekat sini rim CE28 warna bronze. Jadi kita pun beli second je. Tayar kita pakai tayar 195 55 15 ni 15 inci punya rim. So dia punya offset 38, lebar 7jj. Standard punya spek lah. Sama juga belakang, dia tak ada stagger ke apa, sama rata. Jadi untuk bahagian bumper ni, Okey, bumper pula kita pakai bumper Swiss Sport. This spotlight ni saya dah beli ada sekali. Bumper Swiss Sport ZC31S. Okey, cuma beza dia ialah diffuser bawah ni kita dapat untuk biasa bumper biasa dia akan ada diffuser dia satu exit. Kita dapat yang dua exit exhaust. Okey. Yang kedua, kita ada lampu sekali dengan lampu salji lah. Ni orang kata lampu buat sikit mata orang kereta belakang lah. So, biasa kalau dia menyala, kita buka lampu dia menyala, memang silau lah. jadi jom kita. Okay, jom kita pasang. Biasanya kita kalau nak buat apa-apa barangan kereta ke apa, kita akan datang ke bengkel ni lah, Bengkel karat besi. karat besi. Jadi kalau korang nak kenal owner dia, jom. Sebab dia pun pernah masuk dalam video kita dulu and view dia paling tinggi lah. Korang teka siapa? Jom kita tunjuk siapa owner dia. Jom, let's go. Okay, so kita sekarang dengan owner. So bang, abang boleh bagi tahu nama abang dengan itulah bengkel. Hai. Nama saya Kamarul. Saya owner workshop ni. Kita orang base dekat Glameri, Shah Alam daripada 2017 lah kat sini. So kita orang mostly buat kereta-kereta Jepun dengan kereta lokal lah, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Proton lah mostly. Kita pun ada jual spare-part yang terpakai, baru pun ada. So kalau korang tengok video yang sebelum ni, Nissan Cube putih tu. Assalamualaikum. Nama saya Kamarul Arifin. Inilah bengkel saya. Dia agak bersepah. Tapi itulah, ini je lah yang ada pun. Valentine siut. Sweet je. Kalau orang nak, customer nak cari, boleh search dekat Google nama Karat Besi Ghetto Racing. Dekat Facebook pun ada. Kalau Facebook, personal saya punya ni lah, personal page lah, Kamarul Arifin. Lokasi dekat Glameri sini, Shah Alam. Dia betul-betul sebelah Federal je. Tak jauh. Dekat dengan Kelang, dekat dengan Subang, tengah-tengah. Okay guys, macam korang tengok dah siap dah. Bumper depan masuk barang-barang kita. So aku nak start. Kita tengok rupa dia macam mana bila kita jalan. Jom.
So macam nak lupa dia macam mana? Tinggi. Zim, tinggi je Zim. Okay, inilah dia hasil lepas kita dah pasang bumper, kita dah pasang rim and spoiler yang kita dah tukar sebelum ni lah. So aku rasa ada beberapa perkara lagi untuk bajet yang kita ada. Bumper, rim, bumper belakang dah lebih kurang macam sweet spot lah. Actually kita orang tengah tunggu dia punya lips bawah ni, cuma lambat pula sampai. Jadi kita pasang mana yang ada dulu and tengoklah nanti kalau ada rezeki lebih, kita ada lips apa semua, kita akan tunjuk lagi lah kereta ni. So ni adalah rim yang kita pasang tadi, CE28 15 inci dengan tayar 195 55 15. Dia tak petak sangat lah, dia bulat sikit. Tapi bagi aku dengan Azim, tayar bulat ni macam kurang sikit lah kan. Macam orang kata macam donat lah. Tapi okey. Ya, dengan bajet yang seminima tu dapat look macam ni dah puas hati dah sebenarnya. And bahagian lain skirting pun kita tak ada pasang dia. Tengok nanti mungkin kita boleh upkan sikit ke bajet kan. Bajet. Kita mungkin pakai full sweet spot punya accessories. Mungkin. Dan bajet lagi tak? Spoiler dah garang, bumper dah cantik. Ni lampu, takkan lampu macam ni. Kata sweet spot. Dah tukar. Tu next, tukar. Tak boleh ni. And ni bahagian paling aku dengan Azim suka lah, ductile ni. Dia bukan ductile, dia spoiler. Cuma dia punya looks dia tu nampak macam ductile lah, sebab dia ada joket sikit belakang ni. Sikit kat sini. So bagi aku dia nampak smart lah. And untuk bahagian belakang, diffuser kan kita dah pakai yang 2 lubang. Cuma yang exhaust sebelah sini kita kekurangan bajet sikit. Bajet. So at the moment kita pakai je exhaust standard dulu satu. Kita pakai apa yang ada je. Nanti tengoklah ada rezeki lebih, kita pasang 2 pula kat sini. Pakai exhaust lah, pakai spelator boleh tak? So itulah dia episod special raya kita. Kita modi Suzuki Swift ni dengan bajet yang minimum. So aku nak ucapkan thank you very much kepada Karat Besi, kepada Abang Kamar, kepada Abang Jepang, Easy, PD yang tolong settlekan kereta ni lah, pasang rim, pasang bumper. Basically korang bagi tahu lah apa benda yang kita akan buat seterusnya. Mungkin nak bagi rendah lagi ke adjustable ke mungkin, ataupun mungkin rim ke, ataupun exhaust ke. Korang bagi tahu lah macam mana kita akan cari bajet sebaik-baiknya. Senang kata macam ni Azim, kalau ramai yang tengok, ramai yang suka dengan konten ni, kita akan bagi lagi lah. Yes. Sebab yang ni kita nak test je, tengok korang layan tak Swift ni sebenarnya. Jadi kita start dengan sikit-sikit dulu, dengan bajet yang minimum. So inilah hasil dia. Bagi aku puas hatilah dengan bajet 3,000 tu boleh dapat macam ni. Dah berubah lah rupa dia daripada yang standard sebelum ni kan. Bagi menghabiskan episod ni, aku dengan Azim nak mengucapkan selamat Hari Raya guys. Maaf Zahir dan batin. Hati-hati balik kampung. Okay, Salam guys. kosong-kosong guys. Bye-bye. Atas line tu pun okey kot. Line first tu. Kena push tengah center. Apa mana center? Di center. Okay. Yeah. Welcome to the club. Tangga lah. Ada dulu nak tangga terus. Orang memang fokus itu. Betul. Jam baru. Kau geng Afif lah. Yeah.